A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda bersama saya Dai Aiman. Pejam celik dan pejam celik kita dah nak menghampiri dah ke akhir Ramadan kan. Waktu mula-mula masuk Ramadan tu kita dengar lagu Ramadan tiba, tiba-tiba dah habis. Macam itulah. Tahu-tahu dah hujung dah Ramadan kita kan. Tetapi kita kena ingat bila mana kita berada di akhir-akhir Ramadan ni, jangan kita lepaskan satu peluang yang besar yang Allah SWT hadiahkan kepada umat baginda SAW. Apa hadiahnya itu? Hadiahnya adalah malam Lailatul Qadar. Malam Lailatul Qadar ini yang mana berada pada 10 akhir di bulan Ramadan dan ganjarannya luar biasa besar. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr, lebih baik daripada 1000 bulan. Sebab itulah para penonton yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, ya, bila malam hari disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tatajafa junubuhum anil madaji yad'una rabbahum khawfan wa tama'a wa mimma razaqnahum yunfiqun. Di malam hari saat orang semua tidur, di saat itu kita bangun, kita dengar apa bunyi cicak je. Tapi saat itu dalam keadaan yang sunyi, kita bangun, ambil wuduk, duduk atas tikar sejadah, kita angkat tangan dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan penuh ketakutan dan penuh pengharapan. Kita minta pada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, Engkau terimalah puasa kami, ya Allah, terimalah amalan kami, ya Allah. Minta sungguh-sungguh kepada Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan hari tersebut adalah malam Lailatul Qadar. Lalu sujud kita, zikir kita, bacaan Quran kita, tahajud kita lebih baik daripada amalan 1000 bulan yang kita lakukan. Oleh sebab itu para penonton yang dirahmati Allah SWT sekalian, makin kita nak hujung, makin kita bersemangat. Ini tidak, makin penuh pula kat shopping mall. Tapi bayangkan 10 akhir Ramadan ini kita lakukan, makin kita rancak, makin kita laju melakukan amal ibadah. Nak pergi ke mana laju-laju tu? Sudah semestinya kita nak menuju syurga Allah Subhanahu wa taala. Saya doakan semua para penonton ni Allah SWT masukkan ke dalam syurga dengan puasa anda semua. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.